14 minit kita orang dah nampak 14 minit tau. Kita orang nak semua patutnya pukul 4. Ya. Jadi kami kena laju. Untuk sampai lah. Kita kena kejar ke sana. Ada Hasya di sana, ada Rama di sini. Jadi sekarang kami nak ke Penang. So nanti kalau kami sampai pukul berapa di Penang Hill. Sekarang 1 jam 31 minit menuju ke Penang Hill. Pukul berapa bang? Okey, dijangka 5.48 sampai tengok ya. Sekarang jam 6 pagi. Kami dah sampai di Penang Hills 559. Mau bangun kat muka aku tu Ini dah. Pilot. Cuba ni. Jadi tadi kami tersesat sikit. Tapi it managed well. So kita akan naik Bukit Bendera. Kita akan tunggu 6 suku untuk beli tiket dekat kaunter. Lepas tu kita akan Tengok muka aku je ni. Oh mak kebal. sabar nanti kita mesti. Sekarang kita tengah beratur tiket. Ya. Jadi agak Kita nak tahu flow dia macam mana sebenarnya. tapi agak terkejut sebab memang suku ni ramai gila orang duit. Ramai gila. Ingatkan waktu Mari Hadi bekerja ni tak ada lah orang. Rupa-rupanya no Rokia. Sedepik panjang dia lah beratur ni. Itulah titik panjang dia tu. Ada seat kau. Anak. Kita tunggu lah. Kita kena tunggu tiket dulu. Banyak lelaki. So, jadi kita cari seat perempuan lah. Macam naik KTM. Duduk. Tapi KTM boleh lagi duduk ya. Dapat sunset dia cantik gila. Sumpah cantik. Kita energy sebab nak semua. Ya, kita kena rush ni. Tak boleh. Nak buat ada. Sumpah cantik. Ada disaster. Ada disaster. Ya Allah, ketuk hati weh. Dok mesra Muslim. Dak mesra Muslim. Sumpah nak cari masjid weh, jumpa anjing yang ikut lalu kat tepi tu weh. So view dia. So sekarang jam pukul berapa?
Sekarang pukul 7.46. 7.46. Shop ni weh. Make up dekat you don't need. Bukan sebab lighting bukan belum ni. Kita macam Come on, baby, we can hit that lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. Really love this thing, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. Really like this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. guys, dah habis. Ada berapa pun lah test tu. View je lah. Untuk Bukit Bendera memang untuk tengok view sahaja. Oh yang dah beberapa benda saja. So jadi aku kata kalau Bukit Bendera ni nak tengok view okey, recommend lah. Tapi Kalau benda lain dua hari ambil gambar, recommend lah. Tapi macam tak ada benda tak ada benda ngak. Dan tapi memang kena go to sunrise lah. So pun boleh akan dapat dua situation, sunrise satu, yang ni satu, yang biasa satu. Dengan harga murah. Ya. So kalau pergi tengok hari dah dapat satu je lah. Okay. Like this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all. Okay, Penang. Setiap seorang tu mempunyai 9 nyawa. Okay, masing-masing dia tak kisah dia nak jalan tepi jalan ke. Orang nak tahu. Orang nak hang ada ya. Agak survival je nak drive kat sini. Oh my god. Mulut kena jaga sangat. Nanti update lain. Okay, sekarang kita ke destinasi yang kedua kita. So nanti kan kita ke mana? Stay tuned. Hi guys, now we are at Armenia Street. So sekarang kita akan ke Hanafin dulu untuk foto booth semua. Paradise, yeah, paradise it feels like we could do this all night. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. Weh, aku baru tahu ni. Okay, sekarang kita berada dekat destinasi kedua kita iaitu Hanafin. Tahu ni ikut area Kezawi Rahmah. Lepas tu sekarang ni aku baru tahu tak ada orang berjaga. Dan kita boleh pilih sama. Tapi tak banyak ni dia. Nak rasa tempat depan. And it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like
jadi kita orang dah settle dekat Hanafi. Sekarang kita punya tentatif adalah untuk berjalan-jalan di Armani Street ni. So kita akan tengoklah apa yang ada dekat sini. Pandai besok dengan bisnes. We could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. We could do this all night. Okay, sekarang kita berada di Cookies Crum. Cookies Crum. Saya sabar. Ini soft cookies. Nice, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. We could do this all night. The quarter into something. So we tak sedar. Tapi ni semua dua anak. Dah sedar. Macam mana banja? So inilah Cookies Crum yang kami beli. Okay, boleh rasa? Makan-makan. Ni terang ni sedap bagus. Sabi masih dah ada sabi bismillah. So kita nak try kita punya Cookies Crum. Okay. Sedap. Yakin tak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membezakan dia dengan hot lain? Kenapa? Ni sawi pilih. Dia punya cafe like sangatlah British. Tu ada api. Tapi saya rasa kokok manis ni paling sedap. Bagi order. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. We could do this all night. Okay, sekarang kita dah habis kat Cookie Crum. So tak saya belum ni sini. Tapi dia belum ada lighting. Sabar. Tak dia nampak tu. Okay, jadi sekarang kita nak on the way balik ke kereta. 12 minit walking. 12 minit. Let's go! Selepas mengambil gula daripada cookies itu, cookies T20, maka kami akan berjalan dengan happy dan ceria. Okay, Cookie Crum rate. Red. Ya, dah biskut. Yes. 9. 8.5. Bagi 8.5 per 10. Dengar dah. Okay. So nantikan ke mana pula kita. Nampaknya makan tak ada dia nak. Ya. Alamak, serik pula. Sekarang kita tengah menunggu untuk minta Jalen. Siapa? Jalen. Jalan. Sabar, orang tengok malu. Jom. Okay, jom. We could do this all night. Our winter nights under the summer skies, the summer skies. The seasons change, our hearts will stay the same, yeah, stay the same. We got that burning feeling, start a fire. Give it a shot, let's make it hot. Come on, baby, we can.
So this is our station destination. Kita akan ke stadium. Like this thing, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. Hai guys, sekarang kita berada di Chujet. Kita nak melintasi. Allah. Ya. Banyak bau ya di sini. Bau. Sudah dicek oleh Kelantan. So this is how it looks like of Chujet. Oh, di sinilah yang digembur-gemburkan oleh tiktokers tu. Oh, here is it. Oh, I saw it. Oh. Ini kalau jatuh ni mati aku. Hidup. Oh, baik-baik sabar. Baik-baik. Muka-muka boleh posting sabar. Wait, no. I can make sure that I get married. Okay, so this is Chujet looks like. Oh, so dia adalah rumah-rumah orang Cina yang rumah-rumahnya macam vibe Sabah Sarawak punya. Dia sebab dia macam tengok tu dia punya tu dia macam rumah atas air. Lepas tu jadi I think kerajaan macam jadikan tempat ni tempat yang menarik lah untuk orang berkunjung ke sini. Yes. Summer skies, the seasons change, our hearts will stay the same, yeah, stay the same. We got that burning feeling, start a fire. Give it a shot, let's make it hot. Come on, baby, we can hit the lights. So sekarang it's lunch time break. Okay. Kami dah melintasi. Tengok dia berapa panjang. 9 jam. Okay, sekarang ni kita nak beratur makan nasi kandak. Tapi beratur aja. Pada ke sana tau. Jadi Hari ni kita ada sugar mama. Oh, ya ada sugar mami kan. Pun nak gambar aku bayar. Okey, beres. Okey, mantap. Dah tarik balik. Tarik balik. Berarti aku satu je. Dah nak menampung dah saya buat. Jadi kita dah tahu sekarang ni kau apa? Sekarang ni pukul 1.36. 1.36. Kita start beratur 1.36, okay? Kita tengok pukul apa kita boleh dapat makanan. Asyam nak dapat sakit mak. Dia sekarang ni hidup ni driver, co-driver. Bagus Pak hari. Ni bagus Pak hari. Ini sekarang ni pukul 2.54. 2.54 sekarang ni kami
So kita akan tengok ya macam mana. Masuk dia bagi masuk. Masuk dia bagi masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa masuk. Jangan mana-mana Okay, cantik. This is the dapur. This is the meja. And this is the living room. Okay, sini. Wih, cantik. Sabar. Wait. Deh. Okay. This is our view. Wih, lawa gila sini. Okay. Sabar, Zat. Aku nak tahu nak pergi mana. Ni tak ada pintu. Wih, bahayanya. Bukankah dia ada koridor Okay, this is our view. Koridor ke kat sini dah. Okay. Oh, dia ada portable aircon. Ya ke? Ekor. So this is the view. Wow. So yeah. Let's move it. Ada dah pula. Okay. Aku nak rekat. Dah tahu aku rekod benda ni. Masuk kan. Nampak view tu. Ni apa? Satu je ni. Satu je. It's nice. Dah murah lah kan? This is only cost 160, which is so affordable for us. lah. Kata je harga 200. Awak anak mahal-mahal. Nanti tak ada orang memain. Kita nak ni. Jadi sekarang pukul 5.48. Sebenarnya perancangan pukul 5.30 untuk kita orang keluar pada petang ni. Tapi dah terlalu lambat. Dah sangat-sangat lambat 5.48. Jadi kita nak hadap jam. Ni ada dah. Cepat. Cepat weh. Kita tengok je lah. Sekarang kita dah sampai di Gurney Bay. Tapi telefon saya tiba-tiba jatuh tadi. But it's okay. Telefon saya terjatuh macam awak terbatas star. Yes. So mungkin saya masih lagi bersyukur. So this is the Gurney Bay. Yang sepatutnya kita nak ke laut sana je. So we are on the way. Ya. We are walking. Dia macam orang lain tengah brisk walk, orang lain tengah jogging, tapi kita orang dengan outfit OOTD-nya. Entahlah bu. Sihatnya semua kat sini. Syazana tak ada mood ya. Hari-hari ni sangat memihak kepada kita. Yes. Sebab dia mendung, dia macam dia tak panas sangat, tapi dia okey lah untuk Orang nak bad mood tak jadi bad mood sebab macam cuaca. Apa macam kat cik nak. No. Hang terasa ke? Cik okey je. Cik tak pernah tak ada mood. Kalau hang tak ada mood, dia tinggal hang dulu dekat tepi dekat jalan tu tak ke belakang. Ya, kamera belakang. Bukan kamera aku. So jadi Hi guys. ya. Jadi cuaca kita sukalah cuaca macam ni. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise. So rupanya ini je Gurney Bay yang Yang tak ada heboh digembar-gempur kan. yang macam vibe like Korea tu. Our winter nights are like summer skies, the summer skies. The seasons change, our hearts will stay the same, yeah, stay the same.
kita masuk ke Geni Paragon. Lepas kita pergi ke Geni Bay. So sekarang ni kita punya destinasi adalah kita nak cari access untuk kita port TAD. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. We could do this all night. Come on, baby, we can hit that lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like. This kedai buku is sangat-sangat luas sampai macam wow. Guys, look at this, okay? Kat situ, kat sana pun ada lagi. So, tapi dia lighting dia agak kurang lah. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make Nampak? Kami tengah ambil video, kami tengah ambil gambar ID card di access ni. Tapi hampa tengok sana buat apa ni? Dia pergi tidur pula dekat access ni. Kau tengok. Lepas ni tak boleh bawa dah sana pergi jalan-jalan. Sumpah tak boleh pergi dah. Hai, memang nak kena lah. Tengok dia tidur macam ni. Muncul dekat bahagian atas tau. Kalau dekat bahagian bawah, tak tahu macam mana aku nak malu kau. the summer skies. The seasons change, our hearts will stay the same, yeah, stay the same. We got that burning feeling, start a fire, start a fire. Give it a shot, let's make it hot. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs. Okay, selamat pagi. Semua dah cukup tidur. Kita dah lari daripada kita punya Plan masa asal kita. Plan asal pukul 9 kita kena bertolak untuk ke bertamu tepat. Tapi sekarang pukul 10.30. 10.30 dan tak makan lagi. 10.30 tapi kita baru je lepas check out. Lepas tu kita nak pergi breakfast dulu. Barulah the main point Adalah bertamu tepat. Semoga Itu yang menjadi asbab kami datang ke sini. Semoga kita semua bertenaga untuk bermain hingga akhirnya. Ya, sampai pukul 5 kita kena duduk kat situ. Sebab kita dah lambat. Ya Allah. Kalau makan semua-semua. Sebab 10.30 nak sampai ke tempat makan lagi. Lepas tu nak sampai ke bertam lagi. Mungkin ada pukul 12 atau 12.30 baru kita boleh mandi. Jadi semoga kita ada tenaga lah. Dia dah tengok Pak Ana. Waiting untuk story selanjutnya. Bye. Bye. We can do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise, yeah, paradise it feels like. We could do this all night. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash. Hey guys, cuba tengok kita dah dekat mana? Kita dah sampai dekat Bertam. Mana dia? Saya dah nampak. Itu je. Bawa. Itu dia Bertam Water Park. So we arrive at here. So this is us get ready for our mandi-mandi. Bawa balik tak? Dah Mana tu warna yang Sam kata? Dah. Dah So this is our bag.
Tak tahu nangis ya. So sikit je orang tapi ramai juga orang. But it's okay. Our winter months on the summer sky. Sebelum kita orang masuk ke Bertang, kita tengok dia punya water park. So tengoklah dia orang buat apa. Dia orang tengah set up untuk buat trend TikTok. Aku tak tahu dah trend kali keberapa. Banyak madu. Itulah dia orang. Okay, so nanti kita akan main-main lagi before we going back to Jitra and to study. Sekarang tengah operasi jet bag. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. Come on, baby, we can hit that lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. Okay, kita berjaya mendapatkan pelampung. So, kita nak masuk untuk mandi-mandi. Bye-bye. Felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. We could do this all night. Our winter months under the summer skies, the summer skies, the season. Semangat Zoe Rahmah. Esok Zawi akan naik dengan stranger untuk mencukupkan Kuala 4 orang. Yang mana yang tu? Yang menakutkan? Yang ni lah. Bukan yang tu kan bu? Kita orang tengah main berdiri. Semoga selamat sampai ke bawah. Tapi biarlah ni yang mengalami complication. Feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything is alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like. Look at who's that. Nish, mari sini, mari sini. Tengok ni siapa ni? Jangan weh, aku melekat. Aku melekat ni. Bapak random je. Jumpa kat besar. Okay, sekarang kita orang dah habis main untuk yang bahagian semualah. Apa yang orang panggil? Ha? Blongsor semua tu kita dah habis dah. Habis ada satu lagi lah. Nak review saya tercabut jantung, hampir kena heart attack, semua tu lah. So sekarang kita orang berada di center. Yang ni kan dia orang tengah buat TikTok. Dia orang kan memang suka buat TikTok. So tadi banyaklah kita orang berkenalan dengan stranger-stranger semua. Sebab kita nak cukupkan seat
Sebab kita ada 5. Ada yang stranger ada 3 je. So 4-4. Sebab dia kena naik 4-4 macam tu. Jadi ya, sekarang pukul 1 hampir menginjak pukul 2. Jadi tak tahulah lagi orang balik pukul berapa. Feeling like this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. Zawi Rahmah ajak naik benda ni. Tapi dia sendiri yang tak mampu untuk menghabiskan. Ada eh? Ha? Cepatlah, kami tunggu Tekmo ni. Ni kan ni? Kita nak main river ni. Kita dalam DIG sekarang. Mananya orang masuk sini kan? Oi, hampa nak pergi mana? Sini. So kita akan merentasi sungai-sungai ni. Dia kata river. Oh. Rasa kena tolak rasa. Awak tu. Kita bergerak sendiri tau. Hi guys. Okay, comel gila weh view kat sini. Dia macam tu tunjuk ni. Ni, tapi macam mana? Sebab okay. Tengok view ni lawa gila weh. Tapi sebab dia macam under maintenance, so tak boleh guna. Tapi tengok tu lah. Tak ada air. Kalau ada orang belakang kabur aku. Come on. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise. Yeah, paradise it feels like we could do this all night. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So our trip is almost end. So this is map is for Jitra. We are going back to Jitra. I'm so excited. Kita orang dah habis bertam tadi dalam orang pukul 5. Lepas tu kita orang dah on the way balik. Sekarang kita orang tengah buat selection untuk gambar IG. Jadi sekarang mana berapa? Sekarang buka IG. There is 29 minutes left to sampai to rumah. Okay, driver kita barai. Driver kita masih lagi bersemangat. Walaupun mengantuk. Tadi kita orang dah pergi tambah tenaga kita orang dekat ayam gepuk tu global yang direkomendasikan oleh Zawi Rahmah.